Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, saya nak bercerita sikit lah. Sebenarnya benda ni berlaku, tak kira lah di mana-mana pun berlaku. Tak kira dalam isu rumah tangga, adik-beradik, keluarga, anak beranak, semua ada. Apa dia? Macam ni, saya adalah nampak satu cerita ataupun satu page yang saya like di Facebook menceritakan bagaimana hubungan antara dia dengan suami terganggu kerana hal keluarga. Okey. Kenapa? Ialah bila ada perselisih faham sebagai seorang lelaki lah. Bagi seorang lelaki yang rasa dia adalah orang yang, contohlah macam antara kakak dengan macam adik ipar ke, kakak ipar ke, atau mertua sendiri. Seorang suami kena bijak untuk memainkan peranan dia sebagai orang tengah. Okey, di sisi lain, itu adalah keluarga kau, dan di sisi lain, itu adalah isteri kau, ibu kepada anak-anak kau. Kalau kau tak pandai untuk mengawal situasi, memang akan ada antara dua ni yang akan terasa. Tak kira lah isteri ataupun keluarga. Dan kalau diikutkan, kau tak boleh menyebelahi mana-mana. Faham tak? Maksudnya, kau tak boleh sebelahkan isteri kau sangat, dan kau pun tak boleh sebelahkan keluarga kau sangat. Sebab apa? Kesalahan menantu dengan kau ni akan berbeza. Kesalahan kau, mungkin kalau kau belahkan isterimu, keluargamu akan marah. Tapi macam mana marahnya sekalipun, dia tetaplah seorang ibu, kakak, adik, abang ataupun sebagainya. Tetapi bila seorang isteri sudah merajuk hati, dia boleh seorang lelaki tu boleh kehilangan isteri. Okey, dia boleh kehilangan isteri seperti bercerai dan sebagainya. Tapi macam mana sekalipun kesalahanmu, kau takkan pernah terpisah dengan keluargamu kerana memang dia adalah keluargamu. Jadi, ramai yang berpendapat bahawasanya bila terjadi isu macam ni antara keluarga kita dengan bini kita, kalau kau melebih-lebihkan keluargamu, kau boleh kehilangan isterimu. Tapi kalau kau lebihkan sikit isterimu, kau tak akan pernah kehilangan keluargamu. Kerana apa? Kerana dia tetap keluargamu walaupun macam mana sekalipun. Sebab itulah ramai orang kata, kalau isteri dengan keluarga kita bermusuh, isteri itu akan baik-baik saja. Selagi suami dia tidak membelakangkan dia. Tetapi kalau dia sudah dibelakangkan, maksudnya dia lebih kepada orang tua, kau akan kehilangan dia. Tapi bila kau memilih isterimu, tapi tengok pada keadaan jugalah. Bukanlah semua benda kau nak tengok keadaan macam mana. Kau takkan kehilangan keluarga. Keluarga takkan pernah putus pun. Sebab apa? Sebab dia tetaplah keluarga. Jadi kalau ada orang lelaki yang bila ada perselisih pahaman dengan antara ipar dengan kakak kau, lepas tu kau lebih sebelahkan kakak kau daripada isteri kau, ada banyak perkara yang akan berubah. Mungkin isteri kau tidak kata aku nak cerai, kita berpisah sajalah. Mungkin dia tak cakap macam tu, tetapi keadaan boleh berubah. Contoh, mungkin selama ni dia menganggap bahawa dia mempunyai suami yang dia sayang, dia cinta, tapi bila jadi perkara macam ni, hati isteri ini akan berubah. Dia berubah dan dia mungkin tidak memberontak, tidak mengamuk-ngamuk, dan jurus yang paling ampuh itu adalah berdiam. Kenapa? Kerana dia sedar dia ni bukan siapa-siapa. Dia sedar dia ni bukan siapa-siapa yang bila-bila masa boleh menjadi seorang bekas isteri. Jika suami dia lebih menyebelahi keluarganya. Itulah pentingnya sokongan daripada suami sebenarnya jika ada permasalahan antara isteri dengan keluarga sendiri. So semestinya, kenapa? Kerana seorang isteri itu adalah orang luar. Orang luar yang masuk dalam keluargamu, yang dia hanya bergantung daripada suami dia, maksudnya dia berharap suami dia tu membelah dia, menyebelahi dia jika ada satu masalah perkara.
at least kalau kita rasa pun isteri aku ni memang bersalah, jangan memperlihatkan sangat yang memang kau akan terus menyebelahi keluargamu. Sebab apa? Itu akan membuatkan si isteri itu sangat-sangat sakit hati. Kecewa, bukan sakit hati macam mana, kecewa. Kecewa kerana apa? Kerana akhirnya dia tahu, dia sedar bahawa saya orang luar dan tetaplah akan menjadi orang luar walau bagaimanapun lamanya dia hidup bersama dengan seorang suami, dan bila ada satu perselisih fahaman dan si suami lebih memilih kepada keluarganya daripada isterinya, itu sebenarnya sangat-sangat menyakitkan. Mungkin dia tidak minta cerai, tapi banyak perkara yang akan berubah. Tapi saya sangat-sangat faham benda ni. So, kepada isteri-isteri di luar sana, jika termasuk ataupun termasuk dalam macam yang saya cakap tadi, sabarlah. Kita bersabar selagi boleh. Sambil-sambil itu kita minta petunjuk dari Allah apa yang terbaik. Dan jika akhirnya cara yang terbaik adalah berpisah, tidak mengapa. Jika kita tidak dianggap dengan suami kita sebagai orang yang yang penting dalam hidupnya, tidak perlu dipertahankan. Kalau bagi dia seorang suami itu tidak pandai berlaku adil, bagi dia hanya keluarganya yang penting, kau tak penting-penting amat, tinggalkanlah. Tak perlu dengan lelaki yang macam tu. Kecualilah kalau dia tak menyebelahi siapa-siapa. Dia tak sebelahi kau dan dia juga tak sebelahkan keluarganya. So dia berada di satu tahap yang bermakna suami dia nak yang dua-dua belah pihak ni sama rata, sama adil, tiada yang terasa hati dan tiada yang kecewa. Macam tu. Tapi kalau kau boleh nampak dia lebihkan keluarganya, kalaupun kita bertahan, kita kena sedar diri. Lain kali kalau ada apa-apa masalah, kita tak perlu menjelaskan apa-apa, kita tak perlu explain apa-apa, sebab apa? Pada akhirnya kita sendiri tetap menjadi pesalah. Dan untuk ipar-ipar pula yang hanya sentiasa merasa dia je betul, taubat nasuha lah. Jangan terlalu mencampuri urusan adik ipar kau ke apa ke, jangan. Kakak ipar kau ke apa ke, jangan. Jika kau sendiri sebagai seorang isteri, buat macam seorang isteri. Kalau kau tak mau, kalau kau tahu betapa sakitnya diperlakukan suami sedemikian, kau jangan masuk campur dalam urusan adikmu ke, abangmu ke, tak payah, kau urus dirimu sendiri. Sebab apa? Kalau dia masuk campur apa, benda tu akan bertambah rumit. Bertambah. Dan akhirnya, perkahwinan itu tak dapat diselamatkan. Kerana campur tangan, mertua ke, kakak ipar ke, adik ipar ke, macam-macam. Meluahkan pendapat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.